Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 22 hari bulan hujan. Dah 2 hari hujan berterusan Pening. Pening pergi kerja pun pergi balik hujan Hari ni saya nak tunjuk cara adjust mono Aji yang ni saya pakai mono marhin je lah. Nak sekadar nak cuba je okey tak okey. Ini dia punya preload, ni dia punya rebound boleh rebound. Kita boleh pusing dia ada 24 klik Memang saya dah pakai sedap dia bumping slow walaupun dia murah. Okay, cara pertama kalau nak adjust dia naik turun, mula-mula kita kena longgarkan allen key dia. Nampak ni allen key dia, kita masukkan dalam ni. Kita longgarkan Lepas tu macam saya kalau buat kerja seorang, kita tak boleh nak tahan ni dua ni kan. Kalau kat bengkel mungkin dia ada pengapit ke, tak pun disangkut. Kalau kat motor memang tak boleh adjust dia punya pusing ni memang tak lepas kan. Kita masukkan dalam sebelah ni, tahan dia. Dia dah sangkut macam ni dia dah sangkut. Lepas tu kita ambil ni, dia punya bagi apa yang adjust dia ni, kita masuk dalam lubang ni, kita sangkut dia, kita pusing naik ke kanan ke kiri nak bagi ketat ini saya tengah cuba ini saya dah adjust lembut sangat, ketat sangat tak sedap. Saya berat dalam 60 lebih, memang kita tengah cari setup nanti kita pusing ni memang dia ikut ni adjust sendiri lepas tu kita dah ikat, kita dah bagi rasa kita punya ngam dengan berat badan. Lepas tu kita ikat lengki ni, lepas tu kita pusing je lah bagi ketat. Senang je cara dia saya dah mudah tahu dah, memang sangat mudah. Okey, terima kasih, nanti kita sambung lagi. Roger.